Okey, Assalamualaikum geng. Aku hari ni turun jambatan Pulau Pinang, jambatan yang kedua. Aku turun 3 orang, tapi member aku lagi 2 orang duduk tiang sebelah. Tu. Nampak lah. Lupa nak buat intro tadi. Jadi tak apalah, kita tengoklah kat sini. Ni aku dah siap gantung semua dah ni. Depan ni ada 3 rod, belakang ada 2 rod. Koyan nanti lah kalau aku rajin aku buka lagi 2. Tadi aku dah dapat anak tanda seekor. Tadi pakai perlu baling luar macam ni lah. Kalau tak ada apa, teruskan menuntut. Alhamdulillah. Mo. Alhamdulillah. Ya. Macam apa? Alhamdulillah. Sibuk sudu ni sangkut dengan barang orang pula. Amboi. Hai, dia buat jiwa macam ya. Mana lu? Ni kalau duduk baring-baring macam ni ya. Dengar bunyi loceng kring. Selapak lari. Tak kena. Cek umpan lu. Dah lagi. Dan masih hidup lagi 3 ekor. Okey, tamatlah sesi siang. Dah nak masuk ke-7 lah. Dah sesi malam. Tengok malah ada hasil tak ada hasil malam ni. Tu kena dah. Sak juga ni. Boleh ni comel ni, alhamdulillah. Hasil ni cukup elok ni. Sat lagi kita pakai ni. Ayah, Baiduri sudah hantam lah. Terima kasih buat terkejut. Assalamualaikum, selamat pagi. Amboi, semalam ni dia tak makan langsung lah. Ikan duri yang makan semalam ni. Ikan duri balas udang hidup. Udang hidup gantung. Malam pukul apa baru boleh tidur? Pukul 4 baru boleh tidur. Sikit gigi semua cukup. Kalau dia bagi rasa rock trojan 2-3 kali tak apa dah. Ni apa minta tak? Aduh. Tak apalah. Lepas ni aku dah bangun tidur ni, aku dah set up balik semua rock-rock yang aku gantung. Aku dah tukar umpan balik. Toyam pun aku dah tukar umpan. Ayak pun tengah duk bergerak pasang nak penuh lagi. Tak penuh habis lagi ni. Lagi dalam pukul berapa, dalam berapa jam. Kita tak lama dah ayak nak pasang penuh dah. Mari kita tengok permainan apa yang ada kat bawah. Tengok ada pergerakan, ada aktiviti apa-apa dah kat bawah. Allah. Lucu. Kangkang dah kamu cekik. Sakarut. Garut.
Boleh jadi daun bau. Ni tadi kan. Tadi dia duduk kutip tak kena. Sini. Tarik selimut nampak. Tak nampak kan ni. Oh, daun baru. Oh, tukar. Anak pari lah geng. Anak pari. Anak pari lah sekali, anak pari lah. Anak pari. Saya yang bagi mok pari pula makan. Kerja ada kutip ke lama ya pagi ni. Pagi semalam lama duri. Lama-lama mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pari. Main baby GT sak tapak tangan ke apa kau sedap kau kan. Lama lagi. Oh, anak jenahak. Jenahak. Tanda. Alhamdulillah. Rezeki. Tu dia pelan-pelan mau dah tu. Dia pelan-pelan lah tu. Tadi yang aku duk jeep yang tak ambil tu no. Mocik be ah. Cik oi. InsyaAllah lah cuti ke cuti lah. Tahu dah. Kita cuti dulu. Gerut. Apa panggil ya? Dah di memang kawan dia duduk ni. Boleh ni boleh. Masuk mak tanya lah apa. Kita tak masuk tu tak apa. Ada makanan ni tanya ada apa nak kena beli. Yang mak ni ingat lah anak-anak. Ya anak ingat saja. Balik jumpa anak bini lupa bini. InsyaAllah dan dah besar ni dia aduh. Alhamdulillah. Sekok lagi. Gerut. Onjik. Gerut. Alhamdulillah. Ada lagi rezeki rupanya. Ya kan dah habis dah. Dah siap kemas barang lah. Semua barang dah kemas, tinggal nak call tekong lah. Dapat lagi 2 ekor gerut-gerut. Gerut yang ketiga alhamdulillah. Doa. Kan. Alhamdulillah. Kena geng. Gerut makan udang hidup 2 ekor. Gerut
Makan udang hidup. Ada juga dia nak bagi sebelum balik tu. Barang dah kemas semua dah. Rezeki lah sebelum balik geng. Tak ada lepas mana. Lepas ikan lampan sungai lah. Ada juga rezeki sebelum balik. Boleh lah. Alhamdulillah. Okey, selesai kita punya trip mengenai Wang Jambatan 2 hari 1 malam. Hasil tak ada lah memberangsangkan sangat. Malam tak ada ketik langsung. Kut-kut lah Gorgon nak makan malam kan. Tak ada ambil langsung lah. Umpan pun tak ada. Lama pun last minute punya malam lah baru nak ada. Awal-awal tak ada. Beliak mata pun tak ada. So ni je lah hasil aku. Ni aku dah nak start kemas-kemas dah start kemas dah pun. Dah nak balik dah member. Okey, dekat ni je video aku kali ni. Tapi alhamdulillah ada juga hasil, boleh balik goreng, boleh buat lauk. Duk santai-santai kemas ni. Kita letak udang kopek lu sebatang tang ni. Tengok ah kalau ada hasil sekok lagi. Cantik kan? Yang mana baru masuk channel aku, minta tolong share, tekan butang subscribe dan like supaya video aku boleh berkembang.